Jiran saya dulu ada seorang makcik tu jiran di sini. Masa itu saya masih bekerja lagi. Kira-kira hampir jam 9 saya nak pergi tengok makcik ni berlari-lari menuju kereta saya. Ustaz, sekejap Ustaz. Makcik ni cerita, dia kata emas dia hilang. Bila makcik dah lama, ada 2-3 bulan. Banyak ke makcik? Dia kata 1 cupak. Makcik tu tua pun ada emas 1 cupak. Saya pun terperanjat. Dia jawab, bukan Ustaz. Ini emas daripada keturunan datuk nenek mak kita. Saya yang tua wajib menjaga. Memang dia letakkan dalam cupak, dia kata hampir penuh, hilang. Jadi dalam keadaan tergesa-gesa saya pun nak kerja. Kata saya macam ni lah, makcik baca dia. La ilaha illallah. Berapa banyak Ustaz? Berapa lama, berapa banyak? Sampai masa itu balik. Makcik ini dah tak ada kerja, sambil menyapu, sambil basuh, sambil jalan. Dia lakukan tuan-tuan adalah sebulan kan. Satu pagi saya nak pergi kerja juga. Dia meluru ke kereta saya. Ustaz, mas saya dah balik. Macam mana cara balik? Ni tadi saya keluar, buka pintu, ada beg plastik kuning. Saya bawa masuk, saya bilang, mas saya semua dipulangkan. Itulah sangat baik tuan-tuan, tahlil. Kalau boleh, itulah bulan puasa ni sepatutnya tuan-tuan boleh dapat 70,000. Kalau sekarang tinggal 20 apa hari lagi, 21, 22 hari tuan-tuan buatlah dapat 70,000. Tapi untuk mendapatkan 70,000 ni senang saja, kau ramai-ramai 70 orang, 70,000. Tiap-tiap orang tu dapat kelebihan 70,000. Bukan seorang saja. Jangan kita fikir kita malam ni 70 orang berzikir 1,000, 70,000 untuk siapa yang dapat. Bukan macam itu tuan-tuan. Setiap individu yang hadir dalam majlis tahlil 70,000 itu, setiap individu dapat kelebihan 70,000. Kenapa? Rasulullah bersabda, alaikum bil jama'ati, wajiblah kamu berjamaah. Fa'inna yadallah ma'al jama'ah, karena pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah. Faman sadda finnar, siapa yang menyendiri, dia akan menyendiri di neraka. Ini hadis Nabi ya. Jadi kelebihan berjamaah itu begitu. Yang keempat, berselawat Nabi. Apa selawat? Bilangan banyaknya terpulanglah kepada kemampuan masing-masing. Macam-macam selawat Nabi ya. Tapi selawat Nabi yang antara selawat Nabi yang terbaik yang ada menyebutkan 3 perkara. Allahumma sholli, ya Allah berilah selawat, wasallim, dan berilah keselamatan, wabarik, dan berilah keberkatan, ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholli, sallim, barik. Itu ada 3 itu sangat lengkap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tambah Sayyidina pun tak apa. Tapi kalau pahaman Nabi tak boleh ya. Yang tak boleh yang Nabi larang. Nabi tak larang, semua boleh. Yang kelima, baca Al-Quran beberapa ayat dan pahami maksudnya. Ini Imam Ghazali, ini bukan pandangan saya ya. Ini pandangan daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran, dia menegaskan kalau seorang mukmin itu ambil satu ayat, mana-mana ayat, lalu dipahami sehingga dia dapat memahami tujuan ayat itu adalah lebih baik, lebih afdal daripada dia membaca Quran khatam 2 kali. Katalah tuan-tuan ambil satu ayat daripada Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuan-tuan faham. Kalau boleh baca kitab tafsir, baca kitab tafsir. Kalau tak boleh, tanya pada ustaz mana-mana yang boleh menafsirkan. Usul tuan-tuan ini tuan-tuan lebih baik daripada tuan-tuan baca Quran khatam 2 kali. Siapa bercakap? Imam Ghazali. Di mana? Dalam kitabnya Jawahirul Quran. Yang ke-6-nya berdoa, apa-apa saja doa. Yang ke-7, kekal bersedekah
setiap hari walaupun sedikit. Guru saya ajar sedekah. Kalau kita tak ada duit sekalipun, ada 10 sen, beli gula-gula dapat 2 biji, bagi seorang budak, 2 orang budak, seorang sebiji, itu pun dah cukup. Sedekah ni tuan-tuan yang kekal. Tuan-tuan ada 100 ringgit, tuan-tuan sedekahkan pada seorang lepuk 100 sekaligus. Lebih baik tuan-tuan 10 ringgit hari ini, 10 ringgit hari esok, 10 hari. Kenapa kekal?